tak dapat on camera. On camera ada Casuarina dekat Perak. Dalam video YouTube. Dalam video. Boleh tak buka jap? Saya nak buka jap. Casuarina. Sorry guys, saya memang tak tengok YouTube hantu. Ni memang the only day lah. So tak tahu in the future kalau buat podcast hantu lagi tu next time. Tapi lepas ni memang Yusuf Nanti kita explore lah. Apa nama video tu? Casuarina In. Macam mana je? CASU. Sekejap. Saya boleh check kan? Sorry. Casuarina In. So apa guys? Sebab macam benda yang macam mengacau. Oh, tu permulaan terus tunjuk. Tunjuk sikit. Permulaan terus tunjuk sikit Itu apa tu? Macam Dia tinggi benda tu. Weh, itu memang jackpot lah sebenarnya. itu macam Kain. macam kain je. Ada kepala ke? Wallahu alam, sebab dia tinggi. Tinggi dia tu sama tinggi dengan kita punya ni. Tinggi sangat. Sebab daripada angle kamera ni, dia parak sana. So tinggi dia. Sekejap sikit lagi. Nak buka slow-mo. Kat slow-mo. Kau mungkin boleh yang tengah-tengok YouTube ni. Sebab tengok YouTube kan. Yang tengok YouTube ni kan, mungkin boleh search lah kelibat pontianak di Hotel Angker. Oh, ini Hotel Angker. Inilah Casuarina tu. Ya, Casuarina In. Tak nampak lah. Mana muka dia, mana kepala dia? Dia pass by je. Okey ni. Ni dah dia. Ni apa? Yang warna putih ni apa? Ni dah dia. Dia dia bergerak. Nampak dia masuk. Bahagian apa badan dia tak pasal. Ni badan lah. Kalau kita tengok yang waktu saya tunjuk dengan Ustaz Domeh, ini badan. Ni badan. Kepala dia. Oh. Kepala dia tengok. Yang hitam-hitam ni mata. Ni muka dia. Dia macam gitu je. Kita panggil kabus lah. Kalau kau nak tahu gambar apa, dia macam muka Scream kan? Macam muka Scream tu kan? Tapi diorang memang Urban Legends itu memang ada perempuan cantik katanya. Wallahu alam. Tapi waktu kejadian tersebut, lepas rakaman tersebut, saya ditahan dengan satu radio car. Fokus tak Fan? Fokus tak? Fokus okay. Alright. Dia ada satu radio car ni berhenti, tahan saya. Dia tahan, dia suruh saya turun lah daripada kereta. Sebab dia cakap dia nampak ada orang ni dekat atas bonet kereta tengah macam gini. Takkan polis nak tipu. Dia tahan kita, dia cakap kau mabuk ke apa? Turun. Dia cakap, dia ingat saya mabuk bawa kawan saya kaki macam ni. Maksudnya waktu keluar daripada Casuarina, turun tu dekat bawah. Dia Casuarina ni dia macam satu tasik orang jogging pun boleh tau. So tu sebelah atas tu ada hotel lama tu lah. So dekat situ ada taman rekreasi. Inilah hotel tu tu hotel dia. Okay. So bila saya turun dekat situ, seorang ini? Seorang. Gila. Memang tak boleh nak buat apa. That's the thing yang kita kena buat. Kalau kita buat orang, benda tu tak akan dapat impact dia benda yang sama. Okay, dia pergi satu lain, pergi 2 orang lain, pergi 3 orang lain, pergi 5 orang pun lain. So dia ada masing-masing. Okay, sejak sebelum continue yang tu, okay, tadi kereta tu turun, saya turun, tiba-tiba radio car bunyi macam biasa dia kalau nak suruh kita berhenti kan dia kata kan. Dia buka lampu, buka side lampu dia semua. Dia cakap kau mabuk ke apa? Dia cakap tak tuan, kenapa? Pahal kawan kau. Suruh kawan kau turun tadi. Mana kawan kau yang atas kereta? Aku cakap dengar macam tu rasa macam tu. Saya macam ada rakaman tu dekat dashcam polis kat dulu. Apa yang kita nampak tadi tu, saya dekat sana saya tak nampak tau. Tak tahu. Saya pun tak tahu ada rakaman tu. Jadi kita pun bila polis cakap macam tu, dalam kepala otak mesti akan ada dapat detect sikit. Kita cari. That's why bila UBEX macam kita orang keluar, kita akan video off record kita akan tengok frame by frame. That's why benda 1 jam boleh jadi 1 hari. Tengok balik, dengar balik. Ada suara ada lah. Kalau tak ada, kita keluarkan je macam biasa. Tak ada yang kita akan buang lah. Kita akan biarkan je. So dia nampak ada orang baring atas kereta. Bukan baring, duduk macam ni lah. Maksudnya macam orang mabuk. Ya, duduk atas kereta. Atas tu, dekat bucu belakang tu kaki macam ni. Oh, kereta tadi ke? Bukan, kereta lain. Kereta macam mana? Maksudnya kereta Kia Sportage. Kia 4 wheel juga. So dia nampak orang tu atas kereta. Atas kereta tengah macam gini kaki dia. Sambil drive. Sambil saya tengah drive. Dia ingat kita nak buat apa, buat benda meripik lah. Jom, tadi bunyi apa? Ni tak ada. Aku saja. Kau nak tambah sound effect apa? So macam
So bila polis turun, yelah diorang nampak sesuatu benda yang memang diorang perlu pull out orang lah kan. Lepas tu bila orang tahu tak ada, orang cakap je. Kau dari mana? Dia cakap saya dari ni. Dah jalan. Diorang pun tahu lah. Ada tak benda? Ada. Sebab diorang pun, dia ada kongsikan, dia cakap waktu diorang tengah ronda memang nampak ada perempuan cantik. Diorang ni sebenarnya lagi banyak nampak sebab diorang bergerak malam. That's why saya cakap doktor, polis, diorang ada experience yang lagi orang Pemandu tak tahu. teksi dulu. Pemandu teksi, macam yang cerita apa yang Abang Faizal kongsikan, pemandu teksi tu kejadian kapal terbang terhempas kan dekat Tanjung Kupang. Oh, ni cerita tu bila jadi ni? Tanjung Kupang ke Tanjung Karang Cerita lama ni. cerita Okay. so ada kes